إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang dibacakan oleh anak kecil ini dari surah Al-Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Maka dengan jalan apakah kamu akan mengetahui akan kebesaran Al-Qadar itu? Bulan ataupun malam Lailatul Qadar ini bukan hanya kita hidupkan dengan solat malam, bertahajud dan berqiyamul lail sahaja, tetapi kita boleh hidupkan juga dengan bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Bayangkan sekiranya kita bersedekah bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka ibaratnya pahala yang kita akan dapat seperti mana kita bersedekah setiap hari selama 83 tahun. Alangkah besarnya ganjaran tersebut. Marilah kita sama-sama merebutnya dengan berinfak melalui Peduli Insan.